Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk berbinaan atas pusara. Ada dua soalan daripada saya. Pertama, adakah kita tak boleh langsung untuk mengindahkan pusara ahli keluarga kita? Yang kedua, bila dinyatakan di sini dilarang, maksudnya memang tak boleh dibuat langsung lah. Kalau tengok sini, banyak kubur-kubur pusara yang kita tengok ada binaan. Di sekarang kita tengok di Perlis ni ada banyak di tanah kuburan yang ada tanda papan tanda yang memaklumkan larangan. Apakah tidak terpakai di negeri-negeri lain? Kemudian di Perlis saja. Baik itu. Terima kasih. Pertama, Nabi SAW memang melarang binaan. Boleh lihat dalam buku yang diedarkan tu. Cuma saya nak sebutnya, ini adalah mazhab. Dalam mazhab Syafi'i, memang ditegakkan. Mazhab Syafi'i dalam maklum menyuruh untuk dimusnahkan jika sekiranya binaan itu di tanah perkuburan awam. Kerana dia bina untuk pak dia. Kan tanah dia, besok orang lain nak tanam lagi. Bahkan kerana Islam ni dia anti kepada membesar-besarkan kubur. Kubur tu dianggap sebagai tempat mengingati kematian. Bukan pergi untuk mengingati keindahan. Dan tak dibina. Larangan ini, sebab tu di Perlis tak dibina. Hatta kubur yang dulu tengok bina ni, kubur dulu ratus tahun dulu. Sebelum penguatkuasaan Perlis. Tapi hatta kubur Tuanku Syed Putra, kalau pergi tengok kubur Raja Perlis, flat, tak ada binaan. Yang ada tu ialah bangunan keliling tu lah, bangunan kawasan tu, kawasan pemakaman. Kubur tu sendiri flat. Kalau orang letak tanda tinggi sejengkal, mazhab Syafi'i dia sebut tanah untuk supaya bila dia turun, itu tidak mengapa. Binaan yang tetap dilarang. Dan boleh baca buku tu lah, buku yang diedarkan tu.